Gaji 1,700 tapi ada hati nak beli motor baru ni, Modena Z15 GT. Persoalan dia, mampu ke? Jom kita kira. Harga motor ni bulanan RM270 untuk 5 tahun. Muka yang korang kena sediakan RM0. Untuk road tax dan insurans pula, harga setahun RM400. Jadi korang kena prepare RM33. Untuk minyak pula, sebab tangki dia 5.7 liter, jadi sebulan korang kena prepare dalam RM60. Untuk servis minor pula, untuk setiap 3,000 km, korang kena prepare dalam harga RM70. Tapi kalau kita bagikan dalam masa 2 bulan, untuk orang yang pengguna harian lah, jadi korang kena prepare sebulan RM35. Untuk wear and tear pula, kalau tayar depan belakang harga RM300. Jadi sebulan korang kena prepare dalam RM25. Untuk sprocket dan rantai pula, harga dia RM150. Jadi sebulan korang kena prepare dalam RM13. Jadi kalau kita gabungkan kos-kos tadi tu, dapatlah bawah RM450 sebulan. Jadi korang rasa mampu? Bagi aku mampu. Sebab harga motor ni pun murah je, bawah RM10,000. Kalah Y15 dan 16. So bagi aku memang sangat mampu. Jadi kalau korang berminat, isi form di bio sekarang, okey?